Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasirul mu'minin wa musabbitul mujahidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa usalli wa usallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma syarah lana sudurana wa yassir bihi umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilma wa zuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulil albab. Yang dihormati Tuan Busi Surau yang berbahagia Ustaz Kamal. Saya BIM pun tak tahu tu. Kamal BIM apa tu? Jamadi. Yang tak lupa juga bila kita. Tak lupa juga Imam Ihsan yang diraihkan para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT di pagi yang berbagi ini. Sekali lagi kita diizin Allah untuk bersama di kuliah pagi. Seperti biasa, pagi ini kita akan membicarakan tentang fiqh. Yang mana untuk pagi ini kita setelah kita selesai membicarakan tentang rukun solat yang ada 13 tu, bermula dengan niat takbiratul ihram atau niat dia berakhir dengan tertib. Dan biasanya rukun sembahyang ni dia macam soalan cepu emas lah. Biasanya kalau nak akad nikah tu ada juri kau tanya berkaitan dengan rukun solat. Jadi selesai kita membicarakan tentang rukun solat, pagi ini kita masuk kepada amalan sunat dalam sembahyang. Walaupun kita sebenarnya masih dalam mood raya, tak apalah. Mood raya pun tak apa. Jadi sunat arba'ah ni ialah sunat yang boleh digantikan dengan sujud sahwi. Sunat arba'ah. Kadang-kadang dia terlepas pandang ataupun kita tak tahu. Atau bagi yang tahu ni sebagai ulang kaji lah. Di mana digantikan dengan sujud sahwi. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, sunat muakkad lah sujud sahwi ni. Subhanallazi la yanamu wa la yasud. Demi suci Tuhan yang tak tidur dan tak lupa. Sebab ada kita tinggal sengaja atau tidak. Sahabat di sunat boleh tinggal ya. Tak salah tinggal sebab dia itu kau sunat. Kalau wajib rukun tak boleh lah. Tinggal batal solat. Tapi yang ni disebut amalan solat. Tapi walaupun dia amalan sunat tapi dia abad. Mana sunat yang berat? Yang mana besar pahalanya. Kalau kita tinggal tu rugi jugalah. Sebab apa? Sebab selain daripada nak menyempurnakan solat tu, dia juga ada untuk menampung kekurangan yang ada dalam solat. Jadi menampung dalam solat ni bukan sekadar hanya sunat ba'at, malah sunat-sunat lain atau sunat selepas solat. Tak, kerana itu kita digalakkan menyusul solat-sunat lain selepas solat wajib ni. Dan setengah daripada kita ni tak faham. Tak. Lepas sembahyang terus balik rumah begitu. Tapi boleh juga kita buat kat rumah. Kalau kita ikut sunnah Nabi, solat sunnah ni buat kat rumah. Tapi masalahnya kita balik rumah ni lupa. Balik tak buat sunat-sunat dah. Kalau nak ikut sunnah Nabi,
sebelum kita datang masjid atau surau, buat solat sunat dulu kat rumah. Balik pun sama. Tapi kadang-kadang tak menjadi. Tengoklah. Saya pun kalau subuh ni, kalau sempat, saya solat subuh dulu. Solat subuh 2 rakaat. Bila Bilal lepas azan, solat sunat 2 rakaat. Kalau rumah kita dekat lah. 2 rakaat. Dan bila sampai masjid atau surau ni, kita solatlah tahiyat masjid. Tapi kalau kita tak buat dekat rumah, 2 sunat sebelum subuh, jadi kita buatlah di masjid. Jadi di masjid tu solat 2 rakaat sebelum subuh tu akan menjadi solat tahiyat masjid. Dia gitu. Tak perlu kita buat 2 kalilah. Mari masjid, kita buat tahiyat masjid dulu, lepas tu 2 rakaat solat subuh dah ayat dah. Sebab matlamat kita datang masjid tu atas surau tu solat. Jadi kalau kita dah solat, walaupun solat 2 rakaat sebelum subuh, ataupun kita sampai masjid, dah solat subuh. Jadi 2 solat subuh itu atau solat zuhur ke solat asar, solat wajib itu dah menjadi tahiyat masjid kepada kita. Tak perlulah kita sampai masjid surau, disebabkan oleh kita tak buat sunat tahiyat, kita pun buat solat tahiyat dulu, baru kita masuk ke solat wajib. Tak perlu dah. Cuma pergi kat itulah, pergi kat situ je lah. Tapi tak dituntut dah. Kita nak buat solat 2 rakaat sebelum wajib ataupun tahiyat masjid, tak perlu dah. Dan tahiyat masjid ni kita dah sebut hari tu. Kalau ikut Selangor, memang tak jadi. Tak boleh. Surau tak jadi. Tahiyat masjid. Tapi kalau berdasarkan pendapat-pendapat yang lain, asal ada bangunan, asal ada orang solat, dikira sebagai masjid. Tempat kita je panggil surau. Kalau di negara Timur Tengah, khusus Mesir, tak kira lah. Macam ni dah kira masjid dah besar. Besar dah ni. Kalau kat Mesir, surau kecil je boleh jadi masjid. Cuma pak kita ni, dia tu sangat. Dia macam, yalah, mungkin ada sebab-sebab yang tertentu. Keadaan tu perlu dijaga. Tapi kalau kat Mesir, dia tak ada istilah surau, dia semua masjid, walau kecil. Semua tempat boleh solat Jumaat. Walaupun sebelah lah. Surau sebelah, tempat solat sebelah je. Tapi tetap boleh solat Jumaat. Macam kita tak boleh. Satu qaryah, satu solat Jumaat. Kalau pan tidak, macam dulu surau ni jadi solat Jumaat. Sebab dia jauh, tak ada masjid masa tu. Dan masa tu juga, surau-surau ni semua bawah Istiqomah. Saya Nazir masa tu. Saya ingat saya Nazir masa tu. Masa tu besar termasuk surau-surau dekat Nabusi Amal ni. Jadi beza. Cuma kalau kita nak berpegang dengan maksud kita nak buat juga solat tahiyat masjid di surau ni, boleh. Pada saya lah. Lagi pun atas kita semaya niat kita, siapa tahu? Faham tak? Siapa tahu? Dan dia kata dia tak kata berdosa, dia kata tak jadi. Itu Selangor negeri lain boleh. Beza negeri, beza tak sama. Tapi Selangor tak boleh. Jadi kalau kita nak raih Selangor tak ada masalah. Okay. Jadi sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Benda ni berlaku. Sunat abad dan solat ni berlaku. Okay. Iaitu terbagi kepada 8 perkara. Itu pertama, duduk bagi tasyahud awal. Dia kata kalau kita tinggal duduk tasyahud awal, kita juga tinggal bacaan tasyahud awal. Dua-dua kita tinggal. Jadi dua-dua tinggal tu. Dia kurang banyak juga tu. Jadi bila kita tinggal duduk bagi tasyahud awal, kita akan juga tinggal membaca tasyahud awal. Di mana tasyahud awal itu juga termasuk dalam sunat abad. Tasyahud awal tu lah. Dia kata kalau kita tinggal, lupa atau sengaja, kita digalakkan untuk sujud sahwi ni. Macam saya baca tadi lah. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kalau tak ingat, tak tahu, boleh Google lah. Banyaklah Google tu. Google.
Kalau tak boleh Google sendiri, suruh anak Google. Cari bacaan sujud sawi. Macam-macam dalam Google tu. Boleh kita tak cari. Mudah zaman sekarang. Okey, itu. Pertama dan kedua. Ketiga, salawat ke atas Nabi selepas tasyahud awal. Jadi tasyahud awal ni sebuahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paling kurang. Tapi kita biasanya kita buat sekali terus dah. Sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, kedua-duanya kita baca salawat. Lepas syahadah kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Dia paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita tambah lagi wa ala ali Muhammad. Bukan kita salawat ke atas Nabi Muhammad dan kita juga bersalawat ke atas keluarga Nabi Muhammad. Jadi dah lengkap sangat kat situ. Tasyahud awal pun kita baca macam tu, tasyahud akhir pun kita baca macam tu. Kalau salawat tu pada tasyahud awal tu sunat. Manakala salawat atas Nabi tu tasyahud akhir menjadi wajib. Jadi oleh kerana kita dah buat dua-dua sama maksudnya salawat pada tasyahud awal kita tak tinggal, salawat ke atas tasyahud akhir pun kita tak tinggal. Jadi kalau kita buat kedua-dua dah selamat dah kita. Cumanya pada tasyahud akhir biasanya kita akan tambah lagi salawat ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkati ke atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita tambah lagi. Dan kita tambah lagi berdoa lah. Sebab doa selepas tasyahud akhir ni antara doa yang dimakbulkan Allah. Antara doa yang dimakbulkan Allah. Dan syarat doa tu mesti dalam bahasa Arab. Tak ada bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu batal solat tu. Itu ketiga. Maksudnya salawat kata Nabi selepas tasyahud awal. Jadi kalau kita tasyahud awal tu, kita tinggal salawat kata Nabi tu dah jadi tiga. Tiga benda tu. Kekurangan. Itu yang pertama, duduk, kita dah tinggal. Kedua, membaca tasyahud awal, kita tak juga tinggal. Automatik kita akan tinggal juga salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi, satu perbuatan yang kita buat, jadi kita tinggal ke semuanya. Tiga-tiga kita tinggal. Keempat pula, berdiri bagi membaca kunut. Satu, berdiri membaca kunut. Erti kata kalau kita tinggal berdiri baca kunut, kita tak akan baca kunut. Dah, dekat situ dah jadi dua kita tinggal. Walaupun berbeza pada baca kunut ni. Pada orang yang tak nak baca, tak apa, silakan, tak ada masalah. Bagi mereka yang membaca, teruskan. Bagi yang tak membaca, teruskan juga. Kedua-duanya boleh. Sebab sekalipun kalau kita sendiri pun tak baca, kunut tu sunat. Sunat abad. Maksud saya kata tadi, sunat ni boleh ditinggal. Tapi rugi lah. Rugi lah. Pada setengah mazhab memang tak ada langsung lah kunut ni. Tak ada langsung. Jadi, perbezaan mazhab ni pada zaman dulu diraikan. Bukan menjadi punca untuk perbalahan. Itu disebut ikhtilafur rahmah. Perbezaan tu rahmat. Sebab apa perbezaan tu rahmat? Untuk memudahkan umat. Bila ada berbeza pendapat di sudut ulama ni, dia akan memudahkan ulama. Mudah dari situ apa? Kita boleh pilih mana satu yang kita boleh ikut. Dengan tidak satu pendapat saja. Jadi berbagai pendapat tu untuk memudahkan. Khususnya bagi kita orang awam ni. Jadi kita ada banyak pilihan. Dengan tidak hanya satu pandangan. Menyebabkan mungkin memberati. Sebab setengah mazhab ni berat. Contoh mazhab Hanbali. Dia tak boleh makan sotong ketan udang. Jadi kalau kita ikut mazhab dia, tak makanlah kita ketan udang. Macam tu. Ada mazhab yang berat. Jadi kalau satu mazhab dan dunia ni, memang teruklah umat. Dan mazhab ni, bukan satu mazhab tu, banyak mazhab dalam dunia, berpuluh-puluh mazhab. Semuanya ada untuk memudahkan umat. Kita jangan fikir. Dia fikir pula, berapa banyak beza ni, teruk benar Islam. Tak. Islam melihat perbezaan itu sebagai rahmat. Bukan menjadi satu permusuhan. Keempat itu berdiri bagi membaca kunut. Dapat hadis Muaz bin Fadalah. Qala hadisna
Hisham an Yahya an Abi Salmah bin Abi Salamah an Abi Hurairah qala la uqarribanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana Abu Hurairah yaqunutu fi raq'atil ukhra min salatil zuhr wa salatil isya wa salatil subh ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anul kuffar. Ditambah lagi kat situ. Ini hadis-hadis sahih ni, Sahih Bukhari. Jadi dah senang balah lah. Tapi orang kita ni suka balah. Orang ini suka balah. Okay. Jadi kata Abu Hurairah, fakana Abu Hurairah membaca kunut pada rakaat yang lain. Maksudnya rakaat kedua lah daripada solat zuhur baca kunut. Solat isyak pun Abu Hurairah baca kunut. Solat subuh pun baca kunut. Dia tengok Nabi baca kunut. Tapi biasanya kunut dalam solat lain dia pakai kunut nazilah. Selepas yaqul sami Allah liman hamidah. Selepas kita berdiri, selepas kita berdiri daripada rukuk lah. Sami Allah liman hamidah. Itu baca kunut kat situ. Maka menyerulah berdoalah untuk orang-orang mukmin, orang beriman dan melaknat atas orang-orang kafir. Jadi kita ni sebenarnya diharuskan untuk kita doa supaya Allah laknat ke atas orang kafir ni. Sebab orang kafir ni dari sudut amalan dia menyimpang jauh daripada amalan Islam. Amalan Islam atau amalan yang benar. Di mana-manalah kalau kita jumpa. Tak, baik di negara kita atau di luar negara. Khususnya orang-orang Yahudi. Jauh menyimpang daripada ajaran sebenar. Jadi kita boleh, kita pakat doa-doa begitu. Supaya Allah laknat orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertembungan antara kita dengan orang kafir ni sejak berzaman. Bukan bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah sebelum itu lagi pertembungan antara kita dengan orang kafir. Dan dalam Islam benar diharuskan, tapi berpada-pada, jangan melampau dalam hubungan kita dengan orang kafir sehingga kita tunduk kepada mereka. Dan Nabi dah pesan kita jangan tunduk kepada orang Yahudi sehingga kita masuk lubang bewok sekalipun. Mana kalau kita ikut sampai lubang bewok kita ikut. Jadi kita kena hati-hati. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara ni tidak redha. Buat selama-lamanya, tuan-tuan. Kena faham. Buat selama-lamanya. Sehingga kita turut mereka. Selama-lamanya. Jangan kata-kata dak lah. Dan disebut oleh Allah, apabila kita berbaik dengan orang kafir ni, kena berpada. Jangan cerita semua. Sehingga kita tahu rahsia kita. Jangan berbaik dengan orang kafir siapa semua nak cerita ke dia. Tak boleh. Tidak dibenar oleh Islam. Kita kebal berdiri bagi membaca kunut disebut dah tadi. Jadi boleh baca kunut bukan solat subuh saja. Semua solat kita boleh adakan solat kunut ni, doa ni, kunut ni. Begitu. Kelima membaca kunut. Bila berdiri tak bacalah kunut. Kunut tu termasuk sunat muakkad lah. Jadi secara otomatik kita tinggal baca kunut sebab kita tak berdiri untuk kunut. Kelima, salawat ke atas Nabi selepas kunut. Tak baca juga, dah tak baca kunut. Bila kita tak berdiri, sahih tak baca kunut, sahih tak baca salawat tak kunut. Satu perbuatan, tiga-tiga tinggal. Macam tadi juga. Tak duduk tasyahud awal, tiga-tiga tinggal. Tasyahud kita tinggal, baca tasyahud pun kita tinggal, salawat atas Nabi pun tinggal. Tiga-tiga kita tinggal. Besarlah ruginya. Ketujuh, salawat ke atas keluarga Nabi selepas kunut. Jadi tadi membaca kunut, lepas tu salawat kata Nabi, keluarga Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu ke atas keluarga pula Nabi selepas kunut 3, 4 situ. Kunut ada 4 situ. Kali tinggal kunut, 4 kita tinggal. Ke-8, salawat ke atas keluarga Nabi selepas tasyahud akhir. Itu sunat muakkad juga. Kan biasa tasyahud akhir
selepas kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, dah cukup dah. Maksud kalau kita nak cepat, ada musibah ataupun ada perkara yang kita perlu segera. Jadi kita tak perlu panjangkan tahiyat akhir itu, kita memadailah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, dah boleh pergi je. Salam pertama tu dah boleh pergi. Boleh dipendekkan. Sama juga kalau kita solat semayang tarawih. Semayang tarawih. Sekarang ni dah dulu biasa kita buat 20. Tak. Learning orang buat 8. Okay. Jadi biasa dulu memang kat kampung buat 20. Tak boleh kurang daripada 20. Kalau buat kurang daripada 20 dia jadi macam bid'ah. Macam kat kampung dulu. Jadi untuk kita buat 8 tu kita kena explain, kena beritahu pula. Sebab apa buat 8? Contoh malam tu ada ceramah. Zaman dulu ceramah lah. Ceramah ni jarang dah orang ceramah. Dulu banyak ceramah. Jadi bila ceramah tu berlaku dalam bulan Ramadan, biasanya 17 Syaban ataupun sempena 17 Syaban lah. Tak, nuzul Quran tu lah. Ya. Jadi ataupun pada kubur ada dua peristiwa itu berlaku. Jadi surah ni buat tak nuzul Quran? Buat. Ceramah ada. Ceramah pada kubur boleh lah kita buat. Untuk bulan Ramadan tu kita buat ceramah sempena kan, panggil ceramah penceramah khas tak, panggil siapa-siapa untuk ceramah pada kubra kan, kita ceramah setengah jam cukup, 3 minit cukup dah, panjang sikit tak, masa tazkir dah 5 minit, ceramah kita buat 20. Jadi malam tu habis lambat sikit, 15 minit je lambatnya, itu je. Jadi boleh kita buat. Okay, Kemudian ke-8 salawat kata keluarga Nabi lah selepas tasyahud akhir. Jadi apa? Allah Taala wa ala ali Muhammad tu lah. Tambah sekali lagi kan. Tambah pendek je. Wa ala ali Muhammad. Tapi kita tambah lagi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim. Boleh selepas tu sebagai salawat atas keluarga Nabi Ibrahim AS. Dan berkatilah ke atas keluarga Nabi SAW sebagai kau berkati ke atas keluarga Nabi Ibrahim AS. Dan kalau kita solat seorang diri, memang kita boleh panjangkan doa kita tu selepas tasyahud akhir tu. Macam-macam kita berdoa. Kalau kita seorang diri, ya kita imam tak boleh lah. Imam ni belakang kita makmum, di mana makmum ni berbeza dari segi kepentingan dia. Dari segi kepentingan. Jangan terlalu panjang. Okey. Jika ditinggalkan mana-mana satu daripada yang tersebut itu, maka hendaklah digantikan dengan sujud sahwi, iaitu dengan 2 kali sujud di akhir sembahyang. 2 kali sembahyang tu sebelum bersalam tu kan, sujud pertama dengan membaca subhanallazi subhanallahi la ilaha wa la yasu. Lepas tu duduk antara 2 sujud, tak perlu baca apa-apa. Lepas tu sujud kali lagi dengan bacaan sama, subhanallahi la ilaha wa la yasu. Sesudah membaca salawat dan doa tasyahud dan sebelum memberi salam. Sebab kita baca doa tu, tak doa banyak kan, doa. Lepas tu sebelum memberi salam. Itu cara dia lah. Maksudnya dia kata sebelum memberi salam tu kita sujud 2 kali. Sunat hayat amat banyak matahari. Betul tak? Dia panggil naik matahari, syuruk. Okey. Syuruk terbit matahari. Jadi bila terbit matahari ni kita bolehlah solat duha sebenarnya. Boleh dah buat solat, tapi setengah amalan tu dia buat setengah jam selepas syuruk. Ada juga panggil dia buat 2 kali, solat syuruk dengan solat duha. Tapi sebenarnya solat syuruk tu juga solat duha. Boleh, sama je.
Dan ada lagi dan dimasukkan dengan solat duha tu juga ada solat awabin. Solat awabin. Juga dipanggil solat awabin. Solat orang yang bertaubat lah, solat awabin. Dan selepas maghrib pun juga dipanggil solat awabin. Sebelum maghrib. Mana kita boleh buat sama ada 2, 4 atau 6. Kalau kita buat 2 atau 4, 2, 2 rakaat. Kalau kita buat 6, 2. Itu selepas solat maghrib boleh juga buat. Bukan 2 rakaat sembahyang kita buat, tapi kita boleh buat sampai 6. Tapi buat 2. Tapi mengikut pendapat yang asal dalam mazhab Syafi'i, solat awabin ni adalah solat duha tu. Jadi bab sembahyang ni tuan-tuan boleh sembahyang walaupun tak ada nama. Gitu. Lepas solat mutlak tu kan. Habis solat lain kita buat ada solat nak sembahyang juga boleh. Solat je. 2 rakaat. Bertambahnya Tuhan suka hamba dia bersembahyang. Sebab sembahyang tu ada perbuatan yang sujud tu. Memang kita tu mulia di sisi Allah atau dihina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Tuhan. Dan Allah sebut dalam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadi manusia dan jin supaya mereka itu menjadi hamba Tuhan. Hamba Allah tu termasuk dalam sembahyang tu termasuk menjadi hamba. Termasuk menjadi hamba Allah tu sembahyang tu. Kalau kita kata jadi sembahyang saja, dah benda lain tak patutlah, tak wajiblah dah. Itu dia illa untuk liya'budun, untuk menjadi hamba. Jangan kita maksud ya'budu tu hanya berarti sembah Tuhan, tak. Sembah Tuhan betul juga. Sembah Tuhan berarti kata dalam semua perkara. Bukan sembahyang saja sembah Tuhan ni. Dengan kata yang lain, mentaati perintah Allah. Begitu. Dan semua perkara. Jangan buat sembahyang saja. Jangan pula dalam masa sembahyang tutup aurat. Lepas sembahyang buka aurat. Kadang-kadang kita tak fikir macam mana orang tak tutup aurat tu di sembahyang. Kita fikir juga. Macam mana awak sembahyang? Awak sembahyang ke tidak ni? Contoh. Tak. Ada setengah orang tak pakai seluar pendek. Atau pada lutut. Tak tutup aurat. Jadi kita terfikirlah kau ni sembahyang ke tidak? Sembahyang kau macam mana? Aurat kau tahu kat mana? Yang tiba tak pakai, tak tutup aurat tu. Kadang-kadang kita buat mudah-mudah. Okey. Saya baca sikit sini ya. Dekat sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni tak perlu kepada sujud sahwi. Tak perlu kepada sujud sahwi. Sunat hay'ah ialah sunat yang tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Antaranya ialah mengangkat kedua tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Kalau kita kata sekadar Allahu Akbar, tak perlu angkat tangan. Sebab takbir orang yang dimasukkan takbiratul ihram itu adalah takbir itulah, bukan angkat tangan tu. Tapi kalau kita buat angkat tangan tu, dapat pahala lah tuan-tuan. Pahala tambahan tu lah. Sebab apa benda ni terjadi? Sebab Allah nak perbanyakkan pahala dalam sembahyang. Kalau Allah jadikan satu je perbuatan tu, jadi perbuatan tu lah. Takbiratul ihram tu termasuk angkat tangan. Rugi situ. Bila dah ada 2 perkara kat situ, diperincikan kan. Jadi ada 2 pahala dapat situ. Sama tak syurga bertingkat-tingkat. Allah jadikan 7 syurga. Kalau Allah jadikan satu, kita ni orang lemah ni, tak ada peluang, satu syurga. Satu peringkat saja. Allah je banyak peringkat. Supaya kekuatannya, peringkat paling bawah tu kita bersitu walaupun paling kurang. Kalau tidak, peluang kita tak ada. Kalau syurga tu hanya satu level saja. Kena berapa level untuk syurga tu. Macam orang buat bagi hadiah. Hadiah 1,000 tu seorang. Kalau ikut kaedah tak betul lah. Lepas tu 1,000 dibagi ya banyak. Supaya orang lain peluang dapat hadiah. Macam tu. Tapi Tuhan tak bagi tu. Jadi kita angkat tangan ketika permulaan takbiratul ihram. Itu sunat. Jadi dapat pahala tu. Tapak tangan sama dengan arah bahu. Bahu ni sama. Tapak tangan ni dengan bahu ni sama. Satu lah. Allah macam mana tu? Okey. Lepas tu tangan kat telinga ni lah. Arah. Allah. Hujung jari sama dengan arah cuping telinga. Hujung jari. Allah.
Ini cara yang betul lah. Kalau tak buat gini pun boleh susah juga. Betul. Buka dalam ajar Allah buat. Dan ibu jari sama dengan cuping telinga. Ibu jari ni lah. Cuping telinga bawah. Kat sini ya. Kemudian diturunkan. Kedua tangannya diletak di bawah dada. Di bawah dada. Kat sini. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Ya. Tak, bawah dada. Tangan kiri. Dikendaki selesai menghantar tangan kanan menggenggam pergelangan kiri itu serentak dengan selepas takbiratul ihram. Allahu akbar. Gitu serentak macam tu lah. Serentak sekali ya. Sebagaimana yang diputuskan dalam kitab Syarah Muhadzab Imam Nawawi dan Syarah Al-Wasit. Syarah Al-Wasit ini kedua ni Imam Nawawi belaka. Syarah Al-Wasit dengan Syarah Muhadzab. Nak tunjukkan bahawa kitab ni memang rujukan dia mazhab Syafi'i. Dalam satu hadis Imam Bukhari, kanal kunut fil maghrib wal fajr. Nabi selalu buat kunut ni dalam salat maghrib dan salat subuh. Kedua, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Allahu akbar kabiran kan? Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling kurang sunat. Lepas tu kita biasa tambah wajhatu allazi fatara samawati wal ard. Kita tambah kat situ kan. Dengan mana Allah Maha Besar sebesar-besarnya, pujian itu bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha sucilah Allah siang dan malam. Aku menghadapkan mukaku untuk Tuhan yang menjadikan sekalian langit dan bumi dengan keadaan lurus beragama Islam. Dan aku bukan orang yang mempersekutukan Tuhan. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku bagi Allah jua yang mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya. Begitulah aku disuruh. Dan aku ada sebahagian dari orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.